Assalamualaikum Bina. Waalaikumsalam. Bina nampak ceria hari ni. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah lah. Okay, Bina tadi ada apa-apa program ke? Kalau macam tadi, tak adalah ada kelas je lah. Ada kelas? Oh, kelas apa? Kalau tadi tu, kelas statistik je. Statistik. Senang? Okey Bina? Okey je, ada kawan-kawan. So, Alhamdulillah okey lah. Okey lah. Nampak Bina pun macam bersemangat dah hari ni. Pakaian cantik ni, baju apa ni? Baju korporat. Baju korporat. Korporat untuk? Untuk persatuan yang saya join lah. Okey, PC lah kan? Faham. Okey, so Bina, saya nak tanya, Bina okey tak hari ni? Alhamdulillah okey, semua okey. Okey, keadaan sekarang ni? Kalau keadaan sekarang ni okey je. Cuaca pun bukan cuaca lah. Suhu pun okey lah. So, Bina okey kan? Okey, Alhamdulillah lah. Okey, jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Kalau nak diikutkan, hari ni adalah sesi yang terakhir lah. Jika tidak ada sebarang konflik apa, kita boleh tamatkan sesi ni per hari ni lah. Okay, tapi saya nak ingatkan bahawa sesi kita pada hari ini terdekat dengan etika kerahsiaan dan digitasi, di mana segala isu ataupun perbincangan di bilik ini saya tidak boleh bawa keluar lah. Dan limitasi itu adalah jika saya mendapati Bina dapat memudaratkan diri Bina sendiri ataupun saya ataupun orang sekeliling, saya terpaksalah melibatkan pihak yang ketiga. Pihak ketiga itu siapa Bina? Macam pembantu dinasti saya ke ataupun lekan macam tu. Okey, betul Bina. Okey, jadi Bina dah bersedia ke sekarang ni? Alhamdulillah bersedia. Nampak semangat kan? Okey, kalau bersedia Alhamdulillah lah. Jadi sebelum tu, izinkan saya untuk mengimbas kembali sesi lepas, iaitu pada sesi lepas Bina ada ceritakan di mana Bina rasa terbeban dengan kerja-kerja KPC, program KPC dengan kerja assignment kan. And then saya juga nampaklah Bina rasa macam burn out. Bina rasa macam Bina penat, Bina rasa tak ada cukup me time. Bina rasa assignment Bina agak berjalan lambat sedikit berbanding dengan sem-sem sebelum ni kan. Dan saya juga pada sesi lepas saya ada bagi homework untuk Bina. Bina buat tak homework tu? Bina buat apa? Kalau homework tu saya ada pesanan raikan lah, jadual-jadual yang saya buat. Lepas tu saya pun ada buat diary lah. Diary. Okay, macam mana perasaan Bina bila saya bagi homework tu? Rasa terbeban juga tak? Saya rasa macam homework tu dia jadi macam satu tanggungjawab lah untuk kita buat. Tapi dalam pada masa yang sama, bila kita buat homework tu, nampaklah macam pattern kita dalam jadual tu. Okey, jadi boleh tak saya memandangkan saya dah bagi homework dan saya pun ada suruh Bina buat jadual kehidupan Bina kan? Boleh tak saya nak tengok macam mana Bina susun Bina punya jadual hari? Boleh? Okey Bina, boleh saya tengok? Okey, boleh. Okey, jadi homework yang Bina buat melibatkan 3 hari. Iaitu waktu cuti lah kan. Jumaat, Sabtu dengan Ahad. Okey Bina, boleh saya tahu kenapa Jumaat, Sabtu dan Ahad saja Bina buat? Okey, itu sebab kesilapan saya sendiri lah. Saya terlupa nak buat homework tu sebelum tu. Lepas tu saya teringat untuk buat homework tu. Mungkin sebab sebelum tu macam busy sangat. So lepas teringat buat homework tu baru nampak macam lebih teratur lah kehidupan tu. Faham? So Bina
Tak apa Bina, yang penting Bina try untuk apply apa yang saya ajarkan Bina. Betul. Okay. Jadi kita mula dengan hari Jumaat. Kita sama-sama tengok Bina. Jumaat pukul 7 hingga 8. Bina bersiap macam mana tu Bina? Yang ni bersiap untuk rehearsal je. Oh bersiap macam biasa lah. Macam biasa lah. Lepas tu rehearsal program. Program tu apa? Waktu tu program KBC, kami buat majlis kupon pulang ke kampung. Faham. So mengambil masa berapa jam ni Bina program ni? Dalam program ni ambil masa dalam kurang lebih 3 jam macam tu lah. Okay. Lepas tu seterusnya Bina bersiap balik. Maksudnya Jadi lepas balik je daripada rehearsal program tu, saya balik ke Inasis. Sebenarnya sebelum tu saya makan dulu dengan kawan. Lepas tu saya rehat, mandi, and then saya bersiap balik untuk program majlis yang sebenar lah. Oh jadi Bina ada gap cuma sedikit je lah waktu untuk Bina rehat dan kemudian Bina bersiap untuk ke program seterusnya, betul? Okay, lepas tu Bina ada masuk program KPC. Lepas program KPC Bina buat apa? Program KPC ni macam yang saya cakap tadi lah, majlis perasmian. So waktu tu ada buat makan-makan juga, and then ada buat perbincangan dengan wakil daripada pihak Yayasan Negeri Sembilan. Okay, dan program ni berlangsung Bina rasa enjoy tak? Alhamdulillah enjoy sebab waktu tu macam sukalah dengan gimmick perasmian. Lepas tu ada tayangan video montage, dan ada juga waktu tu kita orang dapat tengok secara langsung proses nak claim kupon tu, and then ada persembahan nyanyi juga. Jadi Bina enjoy lah. Time program tu berlangsung Bina ada tak rasa penat? Waktu tu ada tak terfikir penat waktu program tu. Cuma lepas program tu ada meeting sekejap, yang tu rasa penat sikit lah. Tapi time program berlangsung tu Bina enjoy lah kan? Enjoy je. Sampai hilang rasa penat tu. Betul. Okay. Jadi selepas tu enjoy di FTM. Bina buat apa lagi FTM? So balik je daripada program tu, saya pergi FTM. Waktu tu macam nak reward diri sendiri lah. Sebab sepatutnya malam tu saya kena buat macam interview dengan HR untuk assignment yang lain. So saya pilih makan yang saya suka je. Seorang je ke ataupun dengan orang lain? Waktu tu saya pilih seorang je. Faham. Okay, lepas dah balik daripada FTM, Bina rehat, lepas tu tidur. Dan tidur Bina pukul 10, betul? Dalam pukul 11. Oh, pukul 11. Tapi tak malam tu juga. Oh, faham. Okay, pada hari Sabtu, pukul 7 sampai pukul 11. Bina buat assignment? Yelah, sebab sebenarnya saya kan dah tidur lama sebenarnya waktu tu. So macam sebenarnya sebelum tu beberapa hari tu ada juga terbangun. Kadang pukul 4. Pukul 4 tu terbangun tak tahu nak buat apa, buat assignment je terus. Faham. Macam tu. Jadi Bina ada apply-kan tak apa yang saya ajar kat Bina waktu buat assignment? Waktu buat assignment tu kita kena tulis, cari maklumat apa semua tu kan. Okay, saya ingat, tapi lepas saya apply benda tu, macam every time saya nak buat assignment, sebenarnya saya dah tahu dah muka surat mana yang saya kena start dulu. Sebab saya buat assignment artikel. So saya akan buat assignment tu based on muka surat artikel tu lah. So every time saya buat assignment ni, walaupun saya tak detailkan saya nak buat apa, tapi saya dah tahu dah, muka surat ni yang saya kena buat waktu tu. Jadi Bina dah try apply lah untuk membahagikan kerja assignment tu. Betul. Awalnya tu kan macam belum start assignment. Lepas tu saya pun ikutlah macam cari artikel, print artikel, buat introduction. Lepas dah start buat assignment tu, benda tu dah jadi makin smooth. So saya depends pada memory saya je lah. Every time nak buat assignment tu nak buat macam mana. Okay, apa perasaan Bina bila boleh bahagikan
untuk buat assignment? Boleh tak Bina kongsi? Ya benar, lagi senang lah sebab dia macam bila buat sikit-sikit tu kita tak perlu macam nak cram otak kita untuk fikir macam nak buat semua sekali. So sangat bersyukur lah dapat start assignment tu sikit-sikit macam tu. Okay, sebelum ni Bina buat macam mana assignment? Kalau macam sebelum ni ada juga assignment yang saya buat macam semua ni saya buat dalam satu malam. Faham. So sangat memenatkan lah. So jadi bila dari jadual ni Bina dah reti lah dah bagi bahagian mana yang Bina patut buat kan. Tak adalah macam satu hari tu siap terus kan. Hebat Bina. Okay, tak apa kalau macam tu cara Bina buat kerja is okay. Tapi kalau boleh kita tak naklah bagi beban yang kat Bina kan. Sebab Bina pun ada program lain apa semua kan. Jadi saya rasa lebih baik untuk Bina bahagikan supaya Bina tak rasa terbeban. Okay. Jadi seterusnya Bina rehat pukul 11 sampai pukul 3. Bagus tu. Kalau rehat Bina buat apa biasanya? Kalau rehat tu selalu saya tidur. Tidur sekejap. Ataupun saya macam baring-baring ke main pun kejap and then tidur lah. Memang tidur lah selalunya. Okay, lepas Bina bangun daripada tidur tu apa yang Bina rasa? Saya rasa macam kadang macam makin penat. Tapi kadang macam fresh sikit lah. So macam adalah macam contoh kalau rehat tu buat benda lain pula. So dia jadi macam tak rehat dah bagi saya. So bila tidur tu and then buat benda lain dia jadi macam badan tak rasa penat sangat. Okay, so maksudnya rehat tidur Bina ni jenis yang berkualiti lah kan. Jadi Bina rasa less terbeban, betul? Okay, seterusnya lepas dah rehat buat assignment di library. Okay, boleh tak ceritakan kenapa Bina memilih untuk buat assignment dekat library? Apa perbezaan buat assignment dekat bilik dengan library? Okay, kalau buat dekat bilik tu macam saya tinggal seorang-seorang. So saya tak ada roommate yang macam sebelum ni tengok roommate buat assignment dia rasa macam motivated lah untuk buat. So sekarang bila dekat dalam bilik tu rasa macam bilik tu kelam. So saya akan keluar. Bila buat dekat library macam ada space dalam library tu yang saya suka, ada spot yang saya suka pergi. So dekat tempat tu lah saya buat kerja. Dekat mana tu Bina? Macam nak try ya? Macam dekat library tu saya suka duduk dekat tempat yang seorang-seorang. Yang bilik khas untuk seorang tu juga? Ataupun dekat corner? Dia dekat bahagian tingkat macam kita masuk dalam library tu, dekat bahagian belakang tu kan ada macam buat yang warna ungu tu. Faham. Kat situ kat situ kan dia macam penghadang tu kan. Saya suka sebab dia jadi macam saya ada space saya sendiri macam tu. Kalau saya tak dapat yang tu, sebenarnya saya lebih baik dekat bahagian kerusi yang panjang sebab kat situ boleh baring. Saya kena try ni lepas ni. Bagus Bina, saya dapat benda baru. Okay, seterusnya beli makanan dan rehat. Okay, lepas Bina buat assignment di library, Bina beli makanan dan rehat. Bina dekat mana ni? Sebenarnya daripada library tu saya akan terus pergi ke Bima. Pergi Bima lah biasanya. Betul. So lepas tu rehat dekat Bima jugalah. Yelah, so ni duduk jelas sekejap. Okay, lepas tu rehat. Macam biasa rehat, bersiap dan tidur. Okay, so berdasarkan jadual ni Bina, saya nak tahu buat setakat ni apa yang Bina rasa berjaya. Dalam plan ni mana yang Bina rasa berjaya? Saya rasa yang paling berjaya tu siapkan assignment lah. Siapkan assignment. Okay. Apa perbezaan sebelum ni? Saya rasa macam sebelum ni tak ada banyak perbezaan sangat. Tapi ada assignment yang sebelum ni saya print pada hari assignment tu nak hantar baru saya print. Faham? Okay, untuk assignment yang saya buat tu misalnya ada 2 subjek, which is health psychology dengan group counselling. So yang group counselling tu kena hantar pagi, health psychology tu kena hantar petang. Tapi saya siapkan dulu assignment tu pada malam sebelum. So saya tak adalah decide untuk buat health psychology tu pada waktu tengah hari walaupun saya ada gap. So saya siapkan semua pada malam sebelum. So saya rasa macam dah siapkan tu macam okey lah, boleh relax sikit kan. Okay, apa pula perkara yang mencabar? Mencabar bila mana like
every time kita rehat tu dia tidur. So bila tidur tu macam tak bangun-bangun. Oh, faham. Macam nak tidur lagi macam tu. Faham. So dia buat macam kerja tu jadi drag lah. Bila kita nak buat, nak tidur 1 jam. Tapi bila dah tidur 2 jam, dia macam malas lah buat macam tu. Tapi Bina dapat tak overcome perasaan malas tu bila dah tidur lama? Bina still buat berdasarkan jadual ataupun Bina just terus tak buat langsung? Okay. Macam bagi saya macam tak semua benda yang kita boleh buat berdasarkan jadual. As long as matlamat kita dah tercapai, kita dah siapkan benda tu pada hari itu tanpa mengikut jadual pun, saya rasa dah cukup bagi saya. Okey, bagus pemikiran Bina tu. So saya boleh nampak lah dekat sini yang Bina dapat susun jadual Bina dengan teratur, dan Bina pun sendiri tahu apa yang Bina patut buat. Dan saya boleh puji lah yang Bina tahu apa yang Bina dah buat. Okay, Alhamdulillah. Jadi apa Bina rasa bila Bina dah buat jadual ni? Adakah Bina akan teruskan buat jadual ataupun Bina just macam buat jadual ni sekadar homework saja? Okay. Bagi saya macam jadual ni adalah sesuatu yang saya kena teruskan buat. Betul. Sebab sebelum ni pun saya ada buat juga, tapi dah lama dah tak buat. So bila saya join sesi kaunseling, dia macam mengingatkan saya balik untuk buat balik benda yang saya sebelum ni dah pernah buat. Sebab saya akui yang sebenarnya benda tu sangat membantu saya lah. Okay, Alhamdulillah lah, Bina sendiri nampakkan perkembangan Bina sendiri sebelum dan selepas adanya jadual. So rutin harian Bina agak lagi tersusun lah. Yang paling ketara sekali dalam buat assignment. Betul, Bina dah boleh reti balance kan macam mana program-program Bina dengan kerja-kerja assignment. Betul. Jadi berapa tahap kepuasan kalau saya bagi skala daripada 1 ke 10 perubahan yang Bina nampak? Saya rasa tahap kepuasan tu 7 per 10. Sebab assignment saya pun dah siap, and then saya boleh bagikan masa untuk belajar, untuk quiz, and then saya still siapkan buat kerja KPC. So macam okay lah. Okay, mana pergi lagi 3 tu? Bagi saya lagi 3 tu adalah kekurangan dekat bahagian mungkin assignment tu boleh siapkan lebih awal lagi. Lebih on time lagi lah berbanding malam sebelum. Okay, Alhamdulillah kalau Bina sendiri dah nampak perubahan yang ada dalam diri Bina. Kita sebagai pelajar tak boleh nak push diri kita sangat. Kadang-kadang kita memang memerlukan rehat yang secukupnya. Kalau Bina rasa satu hari tu Bina nak rehat je, saya rasa tak ada masalah kot, kan? Sebab memang akan ada satu hari tu kita kena self reward diri kita. So saya ada bagi satu lagi homework kat Bina kan? Betul tu. Okay Bina, sebelum ni saya ada minta untuk Bina selesaikan buat homework kan? Dan homework ni berkaitan dengan macam mana Bina, apa perasaan Bina selepas buat jadual. Dia macam diary lah kan. Jadi dekat sini hari yang pertama Bina cakap rasa lega. Boleh tahu tak kenapa Bina rasa lega? Okay, rasa lega lah sebab macam artikel saya tu banyak juga konten dia. Lepas tu assignment tu kan 2 assignment kena hantar dalam masa 1 hari. So bila dapat siapkan semua pada waktu yang bagi saya macam ngam-ngam lah waktu tu nak balik, lepas tu nak rehat apa semua. So saya rasa macam berpuas hati sangat lah. Berpuas hati. Jadi Bina rasa lega lah dah siap assignment awal kan. Sebelum ni Bina siap sehari. Time hari tu hantar hari tu juga Bina print kan? Betul. Jadi Bina boleh nampak lah perbezaan tu bila Bina dah buat jadual kan. Alhamdulillah. Okay, seterusnya saya berasa lega dan kurang stres setelah assignment dihantar. Pagi hingga tengah hari saya gunakan waktu untuk tidur dan berehat bagi mengulang kajian mata pelajaran IO Psikologi.
Boleh ceritakan sikit tak kenapa belajar macam ni? Okay, so macam selepas saya siapkan assignment tu, so lepas saya attend kelas pada pagi tu dan saya hantar assignment, petang tu kan ada assignment kena hantar juga kan, tapi assignment tu dah siap dah. So pagi tu saya macam fikir macam since saya nak save energy untuk saya ulang kaji petang, macam untuk subjek IO, so baik saya tidur. So waktu tu saya rasa macam tidur yang bagi saya best lah waktu tu. Lepas tu hari seterusnya saya berpuas hati dengan ujian kuis IO Psikologi. Macam mana Bina rasa berpuas hati tu? Okay, kan saya dah save energy untuk belajar IO kan. So malam tu saya suka tidur awal juga. Tapi saya dapat bangun awal untuk belajar IO. Dan mungkin sebab saya dah save energy, so energy tu saya dah gunakan untuk belajar and saya senang nak faham. So waktu tu macam tak adalah susah sangat untuk saya macam nak ingat ke slide yang doktor bagi. Dan then masa kuis tu saya rasa macam dapat jawab tak ada rasa stres pun. Jadi Bina rasa Bina dapat jawab kuis dengan baik lah. Boleh saya tahu tak berapa lama untuk Bina study? Bagi saya kalau untuk satu chapter tu tak adalah lama sangat, mungkin dalam 20 minit ke 20 ke 30 minit. Okay. Dan study Bina ada rasa terbeban tak? Kalau saya rasa macam benda tu membebankan saya dan saya dah spend masa lebih daripada 5 ke 10 minit, so saya akan take note lah, oh ni topik apa daripada chapter apa, supaya saya baca balik di akhir study saya. So saya hanya akan belajar benda yang saya rasa saya boleh faham je. Benda yang saya tak faham tu saya simpan belakang-belakang untuk. Jadi Bina sendiri dah ada method lah macam mana Bina nak belajar kan, supaya Bina lagi faham sesuatu subjek tu. Betul. Tu pun antara sebab, macam sebabnya saya belajar pagi pukul 2 pagi. So saya rasa macam saya takkan belajar sampai subuh. So saya buat macam tu supaya saya dapat tidur lah. Faham. 2 pagi sampai pukul? Dalam pukul 5. Jadi bila kuis pada pagi Bina ada rasa penat ke tak ada? Penat tu adalah rasa, tapi dia tak rasa penat sangat. Yang penting Bina rasa satisfied lah kan, sebab Bina dah study, bangun pagi, lepas tu dapat jawab dengan baik. So rasa satisfied dapat jawab soalan tu menandingi rasa penat Bina. Betul? Okey, Alhamdulillah lah kalau Bina dah nampak corak study Bina macam mana, corak macam mana Bina buat assignment, corak macam mana Bina bahagikan kerja-kerja program KPC dengan handle study Bina semua kan. Alhamdulillah. Okay Bina, apa perasaan Bina lepas Bina dah jumpa solusi? Perasaan saya Alhamdulillah lega. Walaupun tak sempurna, tapi macam saya bangga lah sebab saya dapat buat something tu mengikut standard yang saya nak. Alhamdulillah, Bina pun dah saya pun rasa amazed dengan Bina ni, sebab Bina dapat figure out perkara yang Bina nak sendiri. And boleh saya cakapkan agak cepat lah dia punya proses untuk Bina berubah. Saya boleh nampak dan saya bangga sebenarnya. High five sikit. Okay, so Bina, Alhamdulillah saya pun nampak yang Bina ni dah figure out macam mana Bina nak konsistenkan, seimbangkan macam mana program-program KBC, saya apa semua tu. Alhamdulillah kita sempat untuk review homework yang saya bagi pada sesi lepas. Bina pun dah terangkan kat saya pun dah tengok macam mana Bina bahagikan masa daripada buat assignment, tidur, rehat, lagi program KPC lagi. Dan saya boleh nampak lah jadual yang Bina buat tu teratur. Dan as a student, bagi saya sangat kemas dan teratur. And saya boleh nampak Bina ni bijak bahagikan masa. Dan Bina pun tahu apa yang Bina perlu buat.
Jadi Bina, sepanjang sesi ni kita boleh nampak lah yang Bina pada awalnya ada masalah isu terbeban dengan program KPC, lepas tu tak tahu macam mana nak seimbangkan dengan assignment, lepas tu Bina punya study pun rasa macam dah agak delay kan sebab Bina dah busy. Jadi saya pada sesi kedua saya ada bagi Bina homework, iaitu saya ajar Bina cara nak buat jadual. Lepas tu Bina pun ada cerita yang pasal kalau dalam group assignment Bina yang oversleep kan, and benda tu sedikit sebanyak memberi pressure terhadap diri Bina. Betul. Dan sesi ketiga kita sama-sama review hasil ataupun jadual yang Bina buat dengan saya, dan alhamdulillah saya pun dapat terima perkembangan yang positif dari Bina. Itu sangat sikit. Yeay Bina. Okay. Jadi bila selama 3 sesi yang kita jalankan ni kan, apa perasaan Bina? Perasaan saya macam best lah dapat join sesi ni, ada aktiviti. So macam bila dapat buat aktiviti tu, benda tu bukan sekadar macam kita nak memenuhi tuntutan homework je, tapi sebab kita tahu benda tu kita boleh aplikasikan juga di waktu-waktu yang lain. So bila saya tengah bosan ke atau tak tahu nak buat apa ke, saya akan terus jot down buat jadual apa yang saya nak buat petang dan malam. Betul-betul. Okay Bina. So saya harap Bina boleh teruskan buat jadual ni supaya Bina sendiri dapat tahu perbezaan bila Bina buat jadual, kehidupan Bina lagi teratur. Okay, walaupun bagi saya nak cakap sikit lah, walaupun kita ni busy kan, tapi kita kena ada masa untuk diri kita sendiri. Jangan terlampau push yourself sampai awak rasa sesak. So how to elakkan perkara begitu? Buat jadual. Okay. Spend masa sikit pun tak apalah. Mungkin boleh macam 1 minggu yang weekend tu kan, itu okay, yang weekend tu Bina boleh ambil masa 5 minit je Bina buat jadual. Boleh bagi saya perkara ni penting lah untuk Bina, especially yang ada pegang jawatan kan, MT mesti banyak program kan. Jadi saya harap Bina boleh teruskan, dan saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah sebab Bina bagi komitmen yang sangat tinggi untuk saya. Dan alhamdulillah lah saya dapat klien macam Bina terbuka. Bila saya suruh buat homework, Bina buat kan. Saya nak ucap banyak-banyak terima kasih kat Bina. Okay Bina, sebelum kita tamat ke sesi kita pada hari ni, Bina ada apa-apa soalan tak? Sebab ini merupakan hari terakhir kita rasanya. Dan saya nampak macam Cik ni macam seorang yang macam baik, and then Cik ni macam bagi saya motivasi dan idea jugalah untuk saya selesaikan masalah saya. So saya macam terfikir tak boleh ke kalau lepas sesi ni kita dua macam makan sama-sama ke, maybe boleh berbincang tentang benda lain ke, boleh kawan ke. InsyaAllah kalau Bina rasa macam Bina ada apa-apa nak tanya saya, mungkin Bina nak buat jadual lain, perlukan guide kan, boleh ajak saya mungkin akan bantu Bina sebaik mungkin. Bina ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Rasanya tak ada dah, tu je. Okay, kalau macam tu jadi suka saya ingatkan bahawa sesi kita pada hari ini terikat dengan etika kerahsiaan dan limitasi, which is apa-apa isu yang dibincangkan oleh Bina dalam diri ini saya tak boleh bawa keluar lah. Tapi jika seperti yang saya cakap tadi, kalau terdapat sebarang kemudaratan, saya terpaksa libatkan pihak ketiga. Okey Bina? Bina okey? Okey, jadi alhamdulillah saya rasa setakat ini saja, dan saya wish yang terbaik untuk Cik Bina. Saya harap Bina boleh teruskan
kehidupan Bina sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Kalau boleh buat jadual, teruskan buat jadual. Kalau boleh seimbangkan harian Bina, seimbangkan. Bina buat apa yang terbaik untuk Bina. Betul. Dan saya wish you all the best as a pelajar yang cemerlang. Terima kasih. Pulang Bina. Terima kasih. Okay, sampai situ saya. Bye-bye Bina. Bye. Terima kasih. Terima kasih.